Dia sumpah tak suka. Dah. Konten apa kita nak buat kali ni adalah kita nak prank. Kat orang lain kau nampak dia cerah-cerah, tapi kau depan hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel AI Nazrul Begedam Likismis. Nazar yang mana? Nazar yang manis. Alright guys. Awal lagi. Dah. Okay guys, so kenapa ada bergaduhan ni? Konten apa kita nak buat kali ni adalah kita nak prank. So bukan prank talent saja, kita nak prank sekali dengan Bos Alpha. Sebab benda ni dia tak tahu. Jadi malam ni depa main lepak dekat office, lawan bola game tadi. Jadi alang-alang tu saya plan dengan depa, esok kita main office, kita prank. So prank macam mana Nazul nak buat? Nazul akan buat acah-acah konten, describe benda buruk macam tu. Jadi hampa tak payah nak pikat-pikat sangat. Hampa just bagi je ayat-ayat pedas. Nanti aku bagi untuk hampa bergaduh. Nanti kita tengok reaction Alpha macam mana. Agak Bos Alpha marah kau, dia datang. Saya rasa muka Faiz dalam dinding ni. Itu pun saya rasa saya takut je sangat. Takut Takut. Tapi tak apa. Maknanya nanti saya akan trash dia. Yes. Itu semua dari hati. So guys, saya tak sabar nak tengok macam mana reaction Alpha dan juga talent-talent perempuan yang lain. Sebab mereka ni bergaduh. Lagi satu, Faiz ni dia tak pernah marah. Ni baik je. Jadi kita nak tengok macam mana dia marah guys. So jom, let's go guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Channel AI Nazrul Begedam Likismis. Nazrul yang mana? Nazrul yang manis. Konten apa kita nak buat kali ni adalah konten yang pedas-pedas. Makan. Bukan. Kalau makan tu konten hang. Siapa yang belum tengok lagi boleh pergi tengok dekat channel AI Alpha guys. Aduh, thank you Nazrul. Sebab dia buat mukbang pedas. Dan hari ini kita dah berkumpul, dah beratok macam ni. Kita ada satu konten, iaitu konten describe talent tapi benda yang buruk sahaja. Okey? Describe yang buruk talent sama talent lah. Kita tak. Kalau kita ni nanti pedih. Bukan, kita baik-baik. Jadi kita tengok dekat sini siapa yang mulut pedas, siapa yang mulut jahat, dan ada yang depa dah dendam. So hari inilah depa akan lepaskan, okey? So kita describe seorang-seorang. So jom kita mulakan dengan talent yang pertama. Let's go gang. Okay. Sakit. Fake. Ya, betul pun. Okay. Terpaling rasa kurus tapi sebenarnya okay. Okay. This one menggeletis. Malam-malam selalu stok siapa? Tak tahu ke? Tak tahu. Talent kita juga. Tak. Orang Tasik. Bukan. Mana ada? Menggeletis. Mana ada? Ni legam. Kari. Okay. Ni dia tak suka dengan ayat ni. Slang. Okay, cuba slay sikit. Slang. Sumpah tak Nazrul. Sorry tau. Mana boleh sorry? Tak. Okey. Sorry tau. Pergi depan. Sumpah tak Nazrul. Sumpah tak nice kan? Sumpah tak nice. Terasa. Sumpah tak nice. Dah next. Alah next. Uish. Aduh. Putih sikit tak? Okay guys, so jom kita pergi ke next. Okay, untuk Pika 24 jam dengan phone je. Lepas tu kalau kita orang nak bonding, semua hilang. Ya, nampak sangatlah aku tak suka korang. Ya. Sabar. Baik. Okay. Wani Tak ada benda, molek sangat. dia ada. Dia over. Macam lah hang tu tak over. Dia over. Over sangat. Pick me. Wani ni Ayib nak jadi influencer, tapi cepat terasa. Cepat terasa. Tak adalah weh. Mana?
Okey, untuk Faiz. Acah-acah gentle pada hadiri tu. Yang tahu je lah tahu. Tak tahu, tak tahu. Tahu pada hadiri tu. Tak nice tu dah. Tak payah guna benda sama. Tak payah guna benda sama. Benda sama je. Benda sama. Next kita pergi ke Faiz dulu. Okay, Faiz dulu. Alright. Sumpah tak nice. Okay. Kita balik. Ya, konten tahu. Ya, korang kata. Ni yang ni acah je kurus, tapi padahal lebih besar pada badak. Aku tak cakap berkurus. Diam. Kau yang rasa kurus. Okay, yang ni lah konten je gede-gede, luar gatal. Bukan seorang je. Oops. Yang tahu okay. Yang ni bagi mic kat dia. Yang ni nampak je kecil tapi dalam phone banyak stok. Tahu je ya. My brother. Brother kau ni. Brother. Yang ni betul lah cakap cepat koyak. Orang kata dia tak boleh, tapi dia kata orang boleh. Itu je. Okey, kalau yang ni pula. Yang ni tak boleh. Takut. Okey. So guys, kita dah dengar Faiz. Next, tadi kita dah pergi 2 perempuan, 1 lelaki. So now kita pergi ke lelaki, iaitu Ayib. Rumah tak di gym ke? Dah. Tengah tu. Kau tak ada modal. Padan je. Terlalu perfect. Wani, jangan nak terkenja-kenja sangat. Hak ni buang-buanglah selat tengah lu tu, orang tak berapa nak faham. Apa kata gitu? Apa? Hak ni. Dah mana susah kau orang? Hak ni dah susah dah ni. Hak ni. Dia mula ni tak super mula. Faiz. Jadi lelaki ke? Sikit malu gitu. Tak. Sumpah aku cakap dah kan. Aku cakap dah. Tak payah. Apa? Tak payah benda-benda sama. Stop je. Sumpah bosan muka. Boleh. Tak ada mood sikit. Kita macam ni Faiz. Malu gok korang. Kita lelaki, kita kena kuat menjadi lelaki sejati. Okey? Dah lah benda sama. Okey Bosan lah. lah. Tak daripada tadi lagi. Cakap. Aku cakap dah lah. Kau trash. Dah aku cakap dah lah. Trash bodoh. Cakap dah lah. Apa hang ni? Kau dah cakap berapa kali dah siap? Trash kan bodoh. Apa benda kau ni? Bungok lah. Wis. Profesional sikit apa? Aku cakap awal-awal. Dah lah. Lagi. Sudah lah. Dah tu. Respect sikit. Dah berapa kali dia cakap kan? Kau dah lagi cakap. Kau tak datang dengan mobile. Kau bal. Weh, dah lah. Kau respect lah sikit. Dah. Tak boleh masa. Sorry. Ni bos ni respect sikit. Respect. Kau tak respect aku. Aku je kena respect kau. Dah. Masalah ni memang macam tu hang pun. Dah. Sudahlah. Tak kau pun sama. Dah. Aku dah lama cakap dah berbual pasal tu. Ya. Konten je kan. Konten fikir lah masalah orang sikit. Fikiran kau macam Tak ikut lah dia. Cukup. respect lah sikit bos sampai ni. Sinilah tak ada lagi konten kan. Duduk sinilah. Tak habis apa? Duduk sini dulu boleh tak? Dah. Weh, ada dah lama. Tak apa kan? Dah. Weh, ada dah lama. Tak apa kan? Dah. Aku dah. Sudah. Bunguk. Dah. Sat. Kita habis je lah. Konten dah tak habis sikit lagi. Tak payah rasa. Aku dah cakap dah tadi tak payah rasa. Rasa dia orang bermain. Dah. Sudah. Itu siapa? Dah. Dia yang rekod rezeki tau. Bagi rezeki kau. Dah. Respect sikit orang weh. Sudahlah. Kau tengok je aku macam ni. Dah. Tengok aku macam ni boleh lah. Kau boleh jadi benda lah. Sabar. Sudahlah dia duduk nampak. Kita habis dah sikit. Tak ada bos. Dia cakap dia tu. Adik, tolong. Sikit. Mabuk. Ini sama je.
Dah ada perasaan kau. Dah. Apa duduk balik. Duduk balik. Sumpah tak ada mu. Tak nak. Sat je. Tak nak. Sumpah tak nak. Lagi seorang Faiz. Seorang apa seorang? Faiz tu tak. Time kick aku time live tu ingat aku tak terasa kau Faiz. Apa benda pula ni? Apa masuk personal pula? Personalnya sebut dalam konet. Dah. Be professional. Dah. Tak nak. Sumpah tak nak. Dah mampu semua. Dah. Sini dulu. Faiz, sini dulu. Sini dulu. Tak nak. Dah. Kita buat balik, tak payah ambil bat tadi. Kita buat balik tak ambil bat tadi. Cover muka. Kau muka ni tak bagi stepek. Dah, sudah. Kita tak Kau ambil. sini tahu kan? Cakap. Kita tukar. Kita tukar Dia sini cakap sendiri nampak pangan live tu. Tukar buat benda lain. Dah, cukup. Sabuk. Apa sabuk? Dah. Cepat kaja bercakap dah. Dah. Saya jadi pembos ni Faiz. Dah. Tak puas hati ni itu tumbuh bawah. Masa lagi lah. Main bawah. Sekeras saja main bawah. Dah. Cukup. Sampai soal ni. Dah boleh kita belum? Pika. Okey. Dah lu. Sekejap, orang dah sama. Tapi duduk dah lama dah tu. Kau kenapa ni? Aku cakap dekat. Jerit. Apa diam? Apa diam? Dua sakit. Iya. Diam. Cepat je. Dah. Sat. Nangis. Okey, dah cukup. Diam. Dah, apa ni? Dah kedua dah diam. Mic satu lagi kat siapa? Guru! Hentikan guru! Hentikan guru! Bawa balik apa ni? Ambil. Kau nak dekat mana? Let lu. Dah, diam. Let lu. Kau dah abang tadi kan? Pada apa? Ya, dah abang. Time ni apa baik? Dia dah lama bos. Okey. Cepat dah lama dah. Dia masih tahu. Dia tak suka ni. Mission. Sekali pun tak apa. Dia mati tak pernah tu pun mati tahu juga. Sekejap. Dia tak mati dengan Pak Idris. Jom. Dah wait. Dah tengok. Sis. Dah. Saya fikir lain kan? Itu buat balik lah. Pada awal. Dari mana ya? Ke sana. Sambung. Sambung. Tak dapat sambung. Biar je lah. Sambung lah. Sambung. Lepas tu part yang Faiz nanti cut je. Part yang diorang ni part cut je, tak ada masalah kan. Okay, so jom guys. Next muka ni dulu sikit. Okay, so jom next kita pergi ke yang terakhir iaitu Pika. Alright. Abang Sadu. Pika set lah. Tak Dan ni last disambung. Pika sambung je. Okay. Sekejap aku blank. Sekejap. Tak jumpa. Okay, Abang Sadu. Let lu. Okay. Wani. Masuk sini tak ada bakat apa pun. Just modal. Kiss. Anak netizen tak boleh tegur sikit nanti datang pula ramai-ramai kat komen. Lagi satu badan kecil tapi suka cakap besar. Faiz. Aku cakap dekat. Tak cukup Zack. Saya cek. Kalau Ayib Lain satu. dekat online kau nampak dia cerah-cerah tapi kau depan hitam.
Sekali lagi buat putih boleh sponsor. Alright. Okay, jom. Alright guys. Okay, apa cakap apa? It's a prank! Aku nak menangis je. Aku nak duduk ni. Sumpah weh. Yang ni. Sukanya. Tak apa. Bani lagi tak Bani? Lagi kenapa Bani? Kenapa? Tak suka kenapa? Faiz marah. Sorry. Tak lah tadi dia duk fokus kat Wani je. Apa sama. Tak apa sama. Apa sama. Tu pun tak suka. Main tadi yang ni tak ada punya. Itu pula lagi ni tak tanya pula. Tak suka. Dia sumpah tak suka. Serius tok. Aku rasa macam bapak awak dia pun tak hormat sangat. Habis apa? Duduk sini dulu boleh tak? Yang sedap lama. Tak apa kan? Aku dah biasa cakap kat hampa kan. Hampa tak hormat aku tak apa. Tapi hormatlah Nazrul kan. Tapi aku rasa dia pun ni macam aku nak tumbuk. Tapi konten lah sekali dengan aku ni. Dia design macam ni lah. Awak hantar setak dengan aku. Mana ni? Tunggu hantar. Tak apa. Macam saya cakap, seorang dah kena, seorang lagi stay tune, okay? Stay tune. Aduh. Ni semua Ika okey ke? Ika okey ke? Korang nak kenakan Nova bagi tahu kita sekali lah duk. Nak kena kamu. Aku nak nangis bodoh. Kameraman mana ni? Ika tadi dah keluar kamera, dia dah menangis kat tepi tu. Kenapa menangis? Dia jadi percaya sebab Faiz tak pernah marah tau. Sebab tu lah. Sakit kat muka macam ni pula. Astagfirullahalazim. Sebab tu lah. Sebab tu awal lagi dia dah ada in character dah. Benda sama lah. Nice lah Wani sebab dia apa ni? Dia start dulu so ada point. Ada point nak kait-kait. Kalau pasal dengan kita pun Faiz macam dah tak ngam-ngam. In character. Ini adalah prank saja je. Bukan setakat talent je yang kena, sekali dengan leader sekali kena. Tapi tadi aku dah risau, aku takut dia tumbuk ke Faiz tadi. Kis kenapa macam marah ya Kis? Kis. Kis je sedih je. Macam marah je. Sebab dia orang mak bos faham. Guru. Kis benda tu macam Dah, itu plan ni. Okey, dia macam ni tau. Nazul plan dengan dia. Awal tu dia gaduh dengan si Aib. Kemudian dia kena tinggi suara dekat Nazrul supaya Aufa protect. Nampak tadi Aufa dah protect. So, protect. Dia menjadi ni. Menjadi. kalau lama sikit lagi muka ni pecah kiwak. Ya, aku dah risau dah tadi. Lagi-lagi tadi kalau dapat capture tadi time Faiz keluar tadi, Aufa dah pergi tarik dah. Aufa dah pergi tarik. Alright guys, so just prank saja. Sorry guys, sorry, say sorry. 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 Bravo. Tiba-tiba jadi lelaki yang ini. Suka lah. Sama boleh. Ambil. Tak ada pun konten trash ke, tak ada pun konten describe pasal benda buruk apa, tak ada. Orang fitnah je. Ya betul. Sebab tadi saya dah cakap dekat depa. Semua. Saya dah cakap kat depa, sekejap lagi hampa bagi tahu je benda buruk yang hampa rasa hampa nak. Kalau hampa tak ada, hampa fitnah aja. Tapi rasa macam ada yang betul sebab yang hitam tadi tu kan. Tapi yang sponsor tu boleh rasa. So Fah, rasa macam mana Fah? Perasaan. Memang bab. Nampak apa dah tak ada mood dah tadi. Apa memang nak gaduh tadi. Alright guys, so itu je lah konten langsung untuk kali ni. Harap hampa enjoy konten ni. Jangan lupa like, comment, share. Kita jumpa pada next video. Bye bye. Assalamualaikum. Wait.
Alright guys, so sebenarnya saya dah plan dah dengan Faiz dan juga Aib. So, apa ayat-ayat yang Aib bagi dekat Faiz time describe benda paling buruk ataupun paling jahat, saya yang bagi. Lontaran apa semua tu saya yang bagi. Saya juga bagi tahu kat Faiz, hang kena marah aku tau. Hang kena tengking aku, hang kena ni. Sebab apa? Sebab kita nak tengok reaction Bos Aufa. So guys, itu je lah konten kita untuk kali ni. Harap apa enjoy konten ni. Tak maaf sangat-sangat. So itu adalah prank. So kita jumpa pada next video. Bye bye. Assalamualaikum.